Kita-kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai, dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari Malaysia kini. Nik Nazmi lawan Fahmi. Rafizi diserang, PKR makin bergolak. Persoalannya sekarang, kenapa seorang menteri kerajaan sendiri dilihat berkongsi kandungan yang belum disahkan? Adakah ini tanda perang dalaman dalam Parti Keadilan Rakyat semakin terbuka? Dan paling penting, adakah kemunculan Parti Bersama Malaysia benar-benar mula menggugat kestabilan politik kerajaan perpaduan? Kalau kita tengok perkembangan beberapa minggu kebelakangan ini, suasana dalam Parti Keadilan Rakyat memang nampak semakin panas. Bermula dengan Kim Rafizi Ramli keluar daripada arus utama parti, kemudian muncul Parti Bersama Malaysia, dan sekarang kita lihat satu demi satu serangan terbuka mula berlaku dalam media sosial. Yang menarik kali ini bukan sekadar tuduhan terhadap Rafizi, tetapi siapa yang dilihat menyebarkan semula tuduhan itu. Sebab kali ini nama yang disebut ialah Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi Malaysia sendiri. Dan itu menyebabkan Nik Nazmi tampil mempersoalkan tindakan tersebut secara terbuka. Ini bukan perkara kecil. Kenapa? Sebab kementerian yang dipimpin Fahmi selama ini membawa slogan "Tidak pasti jangan kongsi". Maksudnya kerajaan sendiri sering mengingatkan rakyat supaya tidak menyebarkan maklumat yang belum dipastikan kesahihannya. Tetapi sekarang, orang mula bertanya, kalau menteri sendiri repost video dakwaan yang belum ada bukti sahih, apa mesej yang rakyat akan nampak? Inilah yang cuba dibangkitkan Nik Nazmi. Video yang dikongsi semula itu mendakwa Rafizi membeli Parti Bersama Malaysia dengan harga 8.6 juta RM. Bukan itu sahaja. Video itu juga cuba membina persepsi bahawa parti baru tersebut bukan demi rakyat, tetapi kononnya untuk membalas dendam terhadap Parti Keadilan Rakyat selepas kepentingan Rafizi tidak lagi diterima. Dan lebih berat lagi, video itu turut membangkitkan nama George Soros dan unsur dana luar. Bila unsur macam ini dimainkan, ia bukan lagi sekadar kritikan politik biasa. Ia sudah masuk kawasan persepsi besar. Sebab dalam politik Malaysia, bila nama dana asing, Zionis, Soros, tentera siber, dan pengaruh luar mula disebut, ia boleh mencetuskan kemarahan emosi rakyat. Dan sebab itu persoalan utama sekarang bukan sekadar betul atau salah. Tetapi, kenapa naratif seperti ini mula dimainkan secara terbuka terhadap Rafizi dan bersama? Kalau kita perhatikan, sejak Rafizi keluar daripada struktur utama Parti Keadilan Rakyat, serangan terhadap beliau semakin agresif. Ada yang menyerang integriti. Ada yang menyerang motif. Ada yang menyerang sumber dana. Dan ada juga yang cuba menggambarkan Parti Bersama Malaysia sebagai projek kecewa politik. Tetapi dalam masa sama, kita juga kena faham satu perkara. Rafizi bukan tokoh politik biasa. Dia masih mempunyai penyokong yang kuat terutama dalam kelompok anak muda bandar, kelas pertengahan, dan pengundi reformasi lama. Sebab itu kewujudan Parti Bersama Malaysia mula dilihat sebagai ancaman politik sebenar. Bukan ancaman dari sudut jumlah kerusi sekarang, tetapi ancaman dari sudut persepsi masa depan. Kerana dalam politik moden, persepsi kadang-kadang lebih bahaya daripada kekuatan sebenar. Dan bila persepsi mula terbentuk bahawa ada kelompok dalam kerajaan sendiri sedang menghentam Rafizi secara tersusun, rakyat mula nampak wujud perang dalaman yang semakin serius. Di sinilah keadaan menjadi menarik. Sebab Nik Nazmi bukan sekadar mempertahankan Rafizi. Beliau sebenarnya sedang menghantar mesej politik. Mesej bahawa Kim Rafizi tidak akan berdiam diri. Mesej bahawa mereka sanggup melawan balik secara terbuka.
Dan ini mungkin petanda bahawa hubungan antara bekas Kim Rafizi dengan pimpinan semasa Parti Keadilan Rakyat semakin retak. Kalau dahulu perang berlaku dalam mesyuarat tertutup, sekarang perang sudah berlaku di TikTok, X, Facebook dan media terbuka. Dan inilah realiti politik baru Malaysia. Media sosial sekarang bukan lagi alat kempen semata-mata. Ia sudah jadi medan perang politik. Satu repost pun boleh mencetuskan krisis nasional. Satu video 56 saat pun boleh mencipta persepsi berjuta rakyat. Dan lebih bahaya lagi, kadang-kadang rakyat tidak sempat semak kesahihan sebelum emosi mula dipengaruhi. Sebab itu isu ini menjadi sensitif. Bila Menteri Komunikasi sendiri dikaitkan dengan perkongsian kandungan kontroversi, rakyat akan mula bertanya, adakah ini pendirian pribadi? Atau ada kempen politik yang lebih besar sedang berlaku? Dan kita kena ingat, ini bukan kali pertama akaun TikTok Fahmi dikaitkan dengan kandungan kontroversi. Sebelum ini juga ada repost berkaitan dakwaan Noor menerima dana prozionis, tentera siber belia dan campur tangan asing. Tetapi masalahnya, banyak dakwaan itu tidak disertakan bukti terbuka yang jelas. Malah ada yang belum dibawa ke sidang media pun. Ini menyebabkan rakyat mula keliru. Apa sebenarnya yang sedang berlaku dalam politik Malaysia sekarang? Kenapa semua pihak mula menggunakan naratif dana asing, tentera siber, pengaruh luar dan gerakan politik tersembunyi? Adakah ini benar-benar ancaman sebenar? Atau ia sudah menjadi senjata politik untuk melemahkan lawan? Dan di sinilah kita kena berhati-hati. Sebab politik ketakutan sangat mudah dimainkan. Bila rakyat takut, mereka mudah dipengaruhi. Bila rakyat marah, mereka mudah memilih pihak. Dan bila rakyat keliru, mereka mula hilang kepercayaan terhadap semua pihak. Skim risiko terbesar yang sedang berlaku sekarang bukan sekadar krisis dalam Parti Keadilan Rakyat, tetapi krisis keyakinan rakyat terhadap politik negara. Kerana rakyat melihat pemimpin saling menyerang sesama sendiri sedangkan ekonomi, kos sara hidup dan isu harian rakyat masih belum selesai sepenuhnya. Dan kemunculan Parti Bersama Malaysia menambah lagi tekanan. Ada yang melihat Bersama sebagai harapan baru. Ada yang melihatnya sebagai parti serpihan kecewa. Ada juga yang percaya ia boleh jadi kingmaker baru masa depan. Tetapi apapun pandangan kita, satu perkara tidak boleh dinafikan. Nama Rafizi masih mempunyai pengaruh besar dalam politik Malaysia. Sebab itu setiap gerakan beliau sekarang diperhatikan. Dan sebab itu juga setiap serangan terhadap beliau menjadi perhatian nasional. Persoalan besar sekarang, adakah Parti Bersama Malaysia benar-benar akan menjadi ancaman besar kepada Parti Keadilan Rakyat? Atau semua ini hanya perang persepsi sebelum pilihan raya akan datang? Kerana kalau perang dalaman ini terus membesar, kesannya bukan hanya kepada parti, tetapi boleh memberi kesan kepada kestabilan kerajaan perpaduan sendiri. Dan kalau rakyat mula melihat kerajaan terlalu sibuk berperang sesama sendiri, ia boleh membuka ruang kepada pembangkang untuk mengambil peluang. Sebab sejarah politik Malaysia menunjukkan, banyak kerajaan mula lemah bukan kerana diserang lawan, tetapi kerana perang dalaman sendiri. Dan sekarang ramai sedang melihat sama ada krisis ini akan reda atau menjadi lebih besar dalam beberapa bulan akan datang. Tambahan pula bila Nik Nazmi sendiri tampil secara terbuka mempertikai tindakan Fahmi. Ini menunjukkan bahawa ketegangan itu bukan lagi sekadar bisikan belakang tabir. Ia sudah menjadi pertarungan terbuka dalam medan persepsi rakyat. Dan dalam politik moden, siapa menguasai persepsi, dia menguasai emosi rakyat. Tetapi akhirnya rakyat juga semakin bijak. Rakyat mahu bukti. Rakyat mahu fakta.
Rakyat mahu keterusan. Bukan sekadar tuduhan demi tuduhan. Kalau benar ada pembelian parti 8.6 juta RM, tunjukkan bukti. Kalau benar ada dana asing, dedahkan siasatan. Kalau tidak, rakyat akan mula melihat semuanya sekadar perang propaganda politik. Dan itu sangat berbahaya untuk demokrasi negara. Sebab bila semua pihak saling tuduh tanpa bukti jelas, rakyat akhirnya hilang kepercayaan terhadap semua ahli politik. Apa pendapat anda? Adakah Fahmi Fadzil tersilap berkongsi kandungan tersebut? Atau ini memang petanda perang besar antara Kim Rafizi dan kepimpinan Parti Keadilan Rakyat sudah bermula? Dan satu lagi persoalan paling penting. Mampukah Parti Bersama Malaysia bertahan lama? Atau akhirnya akan jadi satu lagi parti serpihan yang tenggelam dalam sejarah politik Malaysia? Tulis pandangan anda di ruangan komen. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai, dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.